Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nailatul Izzati, wartawan cilik dari Studio TV Merdeka. Hari ini sekolah kami mengadakan program ceramah kesedaran bahaya rokok dan vape. Di SK Taman Merdeka pada tahun 2025, anjuran Pejabat Kesihatan Melaka Tengah dan Unit HEM Pendidikan Pencegahan Dadah PPDA SK Taman Merdeka. Jom kita saksikan klip-klip sepanjang program ini. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menghadiri sekolah kami untuk memberi ceramah program vape dan rokok. Okay. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Doktor. Apakah harapan Doktor kepada sekolah kami selepas program ini berlangsung? Okay. Terima kasih. Jadi satu je yang harapan doktor kepada anak-anak semua. Balik ni yang penting jangan sesekali cuba. Jangan sesekali cuba rokok dan juga vape. Jangan cuba. Sekali kita cuba, lepas tu dah susah sangat nak keluar. Susah nak keluar daripada rokok dan juga vape. Tapi pesanan doktor juga, kalau dah terjebak, hentikan terus serta-merta. Hentikan terus. Kalau ada apa-apa kepayahan, tak dapat nak berhenti rokok, tak dapat nak berhenti vape, datang cari doktor. Datang ke klinik kesihatan, cari doktor. Kita ada klinik berhenti merokok. Alright? Okey, itu saja. Okay, terima kasih, Doktor. Sama-sama. Sekarang saya berada di pameran rokok dan vape. Mari kita saksikan. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Sebagai penyelaras program, apakah pendapat Puan tentang program ini? Pendapat saya program ini sangat baik dan perlu diteruskan supaya murid-murid tahap 2 lebih terdedah dengan maklumat-maklumat yang penting tentang bahayanya vape dan rokok. Okey. Terima kasih, Puan. Baik, sama-sama.
kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!